Umi, ambilkan. Ambil. Ambil. Minyak. Please. 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 Kemas nak raya. Umi baru pasang para tu. Para ni baru pasang tadi. Abang kata kemas nak raya. Abang inilah kita punya atas dan sebelah sini saya letak. Sebelah sini sebab apa dia ada. Lepas tu saya ingat saya nak pasang benda ni sebab dah lama tak buat benda ni tergendala. Dah lama dah saya beli chef ni. Cuma nak pasang tu tak reti kan. So saya susun dulu ikut ni. Ni dia punya paku. Oh my god. Ada lagi satu. Nanti saya try dulu macam mana. Nak pasang kat situ. Kita try kena apa nama tu, kita kena skrukan dulu kat sini tepi, bahagian tepi ni. So nanti dia akan jadi dia punya para dia lah kan dia punya bentuk dia. So kita kena skrukan dulu lah tepi ni, bahagian tepi ni, baru kita letak dia punya atas dia pula. Okay, gitulah. Macam tu kena skrukan dulu macam ni. Okay. So kita dah ketuk dia sikit. Okay, bagi dia ni. Okay, kita buat yang sebelah pula. Okay. Saya tak ada yang drill tu. So saya guna hammer je lah. Hammer kecil sikit. So ratakan dia. Okay. Macam tu. Jadi kita buat sengit sikit lah. Saya akan jadi macam ni lah. Tapi ni kena pakukan dulu. Okay, so kita pakukan. So dah jadi para macam ni. Cantik lah korang. Mana gambar tu? Okay, gunakan screwdriver ni untuk screw kat sini. Okay, pakai ni. Okay, kita akan menggunakan screwdriver ni. Sebab kita tak ada yang drill tu. So kita pakai ni je. Pakai je mana yang ada. Okay. Years later. Kita dah buat tadi pakai skru je, screwdriver dia. Okay, lagi satu tinggal. Ada satu lagi. Nampak tak? Thank you. Driver saja. Nampak? Dia masuk dengan senang. Tengok. Nampak tak? Tak. Tunjuk elok. Nampak ke tak? Ni. Nampaklah sikit. Tunjuklah tu betul. Goyang-goyang lah. Tunjuk betul. Ni masuk. Bukan screwdriver sahaja. Okay. Senang je. Dah ke belum? Dah banyak dah gambar Umi. Okay.
Okey, ni bahagian atas pula kita nak skrukan dia. Okey. Nanti kat sini kita letak paku. Okey, bahagian sini kita pakukan dia nanti. Sangkutkan paku. Sekejap lagi. Okey. Punya paku dia, okey. Lepas tu sini. Okey, tunjuk sini. So nanti dia akan jadi macam ni lah. So kita dah sangkutkan dia macam ni. Kita pakukan dia kat dinding tu, nanti kita sangkutkan dia macam ni. Okey, nampak ni? Dia akan menyangkut. Okey, dia akan sangkut kat sini. Okey, kita akan skrukan dululah. Okey. Skrukan dulu bahagian ni. Kemudian baru kita sangkutkan dia macam ni. Dia akan macam tu. Okey, dia akan jadi macam itu. Sini, ke sini. Kita nak lakukan. Tak sikit lah. Kenapa Umi cantik? Nak tanda. Okey, apa dah? Tanda. Okey, kita nak pakukan. Kita pasang tadi. Okey. Mana entah satu lagi dia bagi. Kita boleh sangkut lah nanti. Okey. Nanti kita boleh sangkut kunci ke sangkut apa-apalah nak sangkut kan. Okey. Yang paling besar ni yang kecil. Ni kita nak sangkut. Nak try sangkut dia kat sini tepi ni. Boleh tak? Sekejap Okey, kita letak ni kita punya ni para. Okey, sebentar lah sebab dia tak boleh nak masuk sini guys. So saya terpaksa lah. Saya letak di bahagian bilik. Okey. Sebab saya nak letak gambar ni. So nanti kita nak ni lah. Okey. Framekan dia sekejap. Okey, boleh tak? Okey. Tak gambar ni. Okey, cantik. Tapi kena lock sikit sebab dah berabuk. Yang dekat dalam bilik. Okey. Saya letak satu sini. Cantik guys. Okey, ni gambar family kami lah. Okay, anak saya yang nombor 1, ni nombor 2. Okey, yang nombor 3 masa ni belum letak gambar lagi. Okey, lepas tu inilah dia. Okey, kita nak letak gambar lah. Inilah kita punya. Okey, atas dan sebelah sini saya letak. Sebelah sini sebab apa, dia dah ada paku tu. So kita senang kita selit. So ni anak saya punya piala-piala tu boleh gantung sini. Okey, so beginilah kita punya chef tu. Satu lagi dekat bilik. So dia 3 pasang lah. Dia 3 pasang tapi saya letak satu kat dalam bilik. Okay, so senang macam tu. Okay, very cantik guys. Okay, dekat atas kita punya Nabi Muhammad. Okay, itu sahaja daripada saya. Okay, boleh. Okay, siapa yang boleh nak subscribe, boleh subscribe, like, comment and share tu guys. Okay, apa lagi konten yang saya boleh buat, insyaAllah. Okay. Bye bye. Assalamualaikum. Kemas nak raya. Umi baru pasang para tu. Para ni baru pasang tadi. Kata kemas nak raya. 2,000 years later. Kaum kerabat. Kita dinilai sekarang.
Sendirian. Okay, kita berada di nilai apa? Ya, Wulasan. Kita berada di negeri Sembilan. Tengok nenek kau borong. Beli apa? Sejadah. Sejadah kecil. Ke rumah kita banyak. Warna-warna dia. Ada kereta. Oh, okey. Balik terus ya. Wow. Saya menang cadar.